Saya percaya adalah tanda-tanda mengenai satu topik yang agak hangat kini, di mana Genting mendakwa bahawa jalan utama Genting dari Genting Semper hingga Gunung Ulu Kali di atas puncak Genting Highland adalah jalan persendirian oleh kerana diselenggarakan oleh mereka. Dakwaan ini sebenarnya untuk mengelirukan pihak berkuasa dan memperbodohkan orang ramai, kerana dakwaan ini bercanggah dengan undang-undang Malaysia, khasnya Akta 333, Akta Jalan Pengangkutan, Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa, dan juga Kanun Tanah Negara. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada dokumen yang saya sediakan. Dengan jelas sekali, Akta 333, Akta Jalan dan Pengangkutan, mengatakan bahawa mana-mana jalan, definisi jalan adalah mana-mana jalan yang diakses atau diguna oleh orang awam adalah jalan awam, tanpa mengira sama ada pihak mana yang selenggarakan ataupun dimiliki oleh pihak mana. Jelas, jalan awam di bawah Akta 333 dan juga di bawah Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa, di mana apabila sesuatu pembangunan ataupun kemajuan hendak dibangunkan, dimajukan satu tapak atau satu tanah, mereka kena memperolehi satu kebenaran merancang, KM ataupun Development Order, dan dibawa Kanun Tanah Negara. Apabila tanah itu dibangunkan, kena dipecah sempadan. Apabila pecah sempadan hendak dilakukan, jalan akses perlu dibekalkan kepada lot-lot yang akan dipecah sempadan. Dan sebenarnya pihak Genting pada tahun 1976 telah memohon pecah sempadan seperti borang 9A, borang 9A yang saya sediakan, di mana mereka memohon supaya pecah sempadan mereka dibenarkan supaya mereka boleh menjualkan tanah-tanah mereka kepada parti ketiga. Dan sebenarnya tanah kami GM Aero secara tidak langsung adalah daripada pihak Genting. Dan borang ini mengatakan mereka akan bina satu jalan dan bekalkan akses kepada lot-lot yang dibahagikan. Ditandatangani oleh Tan Sri Lim Gotong. Saya percaya ini adalah tanda tangan Tan Sri Lim Gotong pada 1976. Dan oleh kerana permohonan ini, tanah di mana jalan utama Genting terletak adalah dimiliki oleh Kerajaan Negeri Pahang. Dari 19 sampai 2023. Kenapa hingga 2023? Kerana pihak Genting telah memohon diberi milik, dan Kerajaan Negeri Pahang telah memberi milik kepada pihak Genting. Keputusan pemberi milikan ini kami sedang mencabar semakan kehakiman
di Mahkamah Tinggi Temerloh di bawah kes nombor Temerloh CB 24A-1-03 singkang 2024. Dan keputusan mahkamah belum disampaikan. Perbicaraan mengenai isu pemberi milikan ini masih belum ditentukan. Jadi pada ketika ini mengatakan bahawa jalan itu dimiliki oleh mereka dan adalah jalan persendirian adalah palsu. Tidak benar langsung. Tidak benar. Jadi sebenarnya mereka mendakwa bahawa itu jalan persendirian hanya atas sebab kos penyelenggaraan. Sebenarnya sepanjang pengetahuan saya, segala pembangunan kemajuan pembangunan perlu memperolehi kebenaran merancang. Lepas itu baru boleh bangunkan. Selepas memperolehi KM, ada syarat-syaratnya membekalkan infrastruktur yang tertentu. Dan apabila siap pembinaan dan akan dikeluarkan dulu CF, sekarang CCC, sijil layak menduduki. Lepas sijil layak menduduki dikeluarkan, pemaju akan serahkan infrastruktur kepada pihak berkuasa. Kadang-kadang penyerahan infrastruktur ini tidak disempurnakan, mungkin kerana pembinaan infrastruktur itu tidak mematuhi spesifikasi pihak berkuasa. Mungkin, saya tak tahu. Jadi apabila infrastruktur yang gagal diserap kepada pihak berkuasa maka akan mengarahkan supaya infrastruktur itu seperti jalan, longkang, loji, kumbahan najis dan juga ada pencawang elektrik. Infrastruktur ini diselenggarakan oleh pihak pemaju sehingga pembaikanlah dibuat dan boleh diserah kembali kepada pihak berkuasa. Itulah sebab kenapa jalan itu diselenggar oleh pihak genting. Tapi ini bukan satu alasan bahawa dakwaan mereka ini jalan persendirian hanya atas sebab diselenggarkan oleh pihak genting. Ini tidak benar. Sebenarnya bagi saya seorang pemaju, saya juga mengalami pengalaman yang sama di mana lampu jalan yang sepatutnya diserah kepada majlis tak dapat diserahkan dan saya menampung segala kos bil elektrik dan juga kos penyelenggaraan. Dan satu contoh yang ketara adalah loji kumbahan najis. Di Genting Highland pun ada loji kumbahan najis dimiliki oleh IWK. Tetapi saya rasalah ianya juga diselenggarakan oleh pihak Genting. Kalau logik yang sama digunakan, selenggarkan jalan dan orang awam menggunakan jalan itu kena cas jalan. Kita gunakan tandas membuang air besar, air kecil, ada cas najis. Adakah ini betul? Sebenarnya kos penyelenggaraan jalan ini jika dibandingkan keuntungan yang diperolehi melalui perniagaan perjudian mereka adalah boleh diabaikan, negligible kalau dibandingkan. Bukan satu kos yang besar. Jika kos penyelenggaraan itu dibandingkan dengan
keuntungan perniagaan mereka. Dan jalan ini sebenarnya adalah untuk kepentingan mereka sendiri, untuk membolehkan pelanggan mereka pergi ke kasino mereka, supaya mereka boleh memperolehi keuntungan yang besar. Adakah logik jika kos ini dibebankan kepada rakyat jelata? Tidak patut. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya ramai yang setuju dengan dakwaan pihak Genting. Wakil rakyat, YB, menteri-menteri, timbalan menteri setuju. Itu jalan persendirian, dan hanya menyeru supaya pihak Genting tidak mengenakan charge yang lebihan terhadap pengguna dan memberi pengecualian kepada penduduk setempat. Menyeru jangan buat ini, jangan buat itu saja. Bermaksud rakyat jelata adalah di bawah belas kasihan pihak Genting. Tetapi sepatutnya kasih sayang itu hanya boleh datang dari Tuhan ataupun kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Belas kasihan tidak boleh diletak di bawah satu pihak swasta. Hanya boleh dikurniakan oleh Tuhan dan juga Tuanku. Jadi saya juga ingin merayu kepada YB supaya mengenal pasti isu yang sebenarnya bagi masalah ini. Bukan kerana kos penyelenggaraan, bukan kenakan cas yang tidak tinggi, tetapi adakah ini mengikut undang-undang Malaysia? Penderitaan rakyat untuk membayar dan mengalami kesesakan jalan, jam. Kalau ada tahu mesti jam. Adalah isu yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kes jalan ini sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di bawah kes nombor WA 22C singkang 13 singkang 02 singkang 2020. Dan isu ini masih dalam perbicaraan, belum ditentukan. Tindakan pihak Genting pada ketika ini, saya saki adalah untuk mematikan persaingan perniagaan saja. Itu maklumat utama mereka, supaya mereka terus memonopoli perniagaan perjudian dan perhotelan di Genting Highland. Tindakan mereka didorong oleh ketamakan, dan saya menyeru pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap tindakan ketamakan ini. Dan lebih-lebih lagi, apa yang dibuat oleh pihak Genting untuk membenakan, mereka kata stesen cas jalan, sebenarnya prasatu, tetapi oleh kerana mereka, saya syaki mereka tidak ada memohon kebenaran, merancang. Cuba tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada gambar raja yang saya sertakan, di mana setiap pembangunan perlu ada papan tanda
Papan tanda itu mesti mengatakan dengan jelas pada akhirnya kelulusan merancang di sini. Dan kelulusan KM ini tiada. Dan mengikut Akta 172, apa-apa pembangunan harus mengikut rancangan tempatan daerah Bentong yang telah diwatakan. Rancangan tempatan daerah Bentong telah diwatakan sehingga 2035. Tiada apa-apa elemen toll plaza ataupun charge stesen charge jalan, tak ada. Saya sediakan rancangan tempatan daerah Bentong di sini untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan yang di mana tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk periksa sama ada tol di Jalan Genting Highland atau tidak. Dia mesti dalam ini, dokumen ini yang diwatakan. Kalau tak ada, tak boleh diluluskan KM. Tak boleh. Jadi saya ada 5 soalan. 5 soalan yang utama untuk disampaikan kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa dapat menjelaskan sama ada ini jalan persendirian ataupun jalan awam. Soalan 1, saya ingin meminta Kementerian Pengangkutan menjelaskan sama ada jalan utama Genting yang dirujuk itu merupakan jalan awam atau jalan persendirian mengikut Undang-Undang Pengangkutan Malaysia. Nombor 1. Ini semua dalam dokumen, semua dalam dokumen. Nombor 2, meminta Jabatan Kerja Raya ataupun Kementerian Kerja Raya di mana menteri mereka dan juga timbalan menteri mereka telah bersetuju ini jalan persendirian melalui sidang akhbar ataupun laporan media yang mengatakan begitu. Tetapi saya memohon KKR, Kementerian Kerja Raya, mengesahkan dan menjelaskan sebab-sebab jalan utama Genting Highland ini tidak diambil alih oleh JKR dan diletak di bawah seliaan kawalan JKR sehingga hari ini ianya masih dalam keadaan serenggaat dibuat oleh pihak Genting. Ini nombor 2. Nombor 3, saya ingin meminta KPKT menjelaskan sama ada plan rancangan tempatan Bentong yang telah diwatakan mengandungi sebarang elemen berkaitan Plaza Tol. Pihak swasta sudah buat satu Plaza Tol ataupun mereka namakan stesen charge jalan, tapi sebenarnya Plaza Tol lah, sudah bina. Tapi KPKT belum mengeluarkan apa-apa penjelasan. Adakah boleh dibenarkan di bawah rancangan tempatan? Nombor 4, meminta KPKT menjelaskan juga KM kebenaran merancang apabila pihak Genting membangunkan hotel mereka, kasino mereka dan juga apartmen mereka di Gotong Jaya, kedai-kedai di Gotong Jaya. Ini semua dibangunkan oleh pihak Genting. Adakah KM mereka merangkumi satu akses jalan kepada harta benda ini? Sebenarnya saya sendiri secara peribadi memiliki satu apartmen di Gotong Jaya di mana saya beli pada tahun 90-an dari Genting. Masa itu ada jalan, ada akses.
Tetapi hari ini mereka kata itu adalah jalan persendirian. Pemilih di Gotong Jaya hanya ada apartmen itu atau kedai itu saja tanpa apa-apa akses. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan perlu jelaskan kenapa akses kepada harta rakyat jelata hilang, hangus begitu sahaja tanpa apa-apa sebab. Ini akan menyebabkan nilai harta benda rakyat menjunam, jatuh. Kerana harta itu tiada ada akses jalan dan sentiasa di bawah belas kasihan pihak Genting. Satu hari dia putuskan tak mau bagi you pakai jalan, you tak boleh pakai. Jadi KPKT kena jelaskan. Dan saya juga ingin meminta Majlis Perbandaran Bentong mengesahkan sama ada kebenaran merancang stesen cas jalan ini telah diperolehi oleh Genting. Kalau ikut ini, dia tak ada. Papan tanda ini tak mention. Dan satu isu yang saya kurang pasti adalah saya juga ingin memohon Kementerian Kewangan mengenal pasti sama ada insurans boleh meliputi atau melindungi jalan utama Genting dari Genting Sempah hingga Gunung Ulu Kali. Adakah syarikat-syarikat insurans meliputi jalan ini? Kalau jalan persendirian tidak boleh diliputi, dan sesiapa yang mati di jalan itu mati kata saja. Ini kepentingan orang awam. Jika jalan persendirian tidak diliputi oleh insurans, kerosakan harta atau kehilangan nyawa tidak akan dilindungi. Siapakah yang akan tanggung beban semua ini?